Hari ni kita nak try ride sambil kita review sikit lah pasal zone test 368G ni. Oh my god! Wow! Right, daripada kosong ni saya try pula sampai 60 ya. Kalau anda tengok memang laju. Ready? Go! Nampak? Dia pick up memang boleh pergi. Tapi once you dah reach sampai 100, 110, daripada segi dia nak naik ke nama 130, 140, dia dah jadi slow sikit dah. Dia tak boleh pergi pick up macam tu lah. Tapi normal lah. Kalau dia ada torque yang tinggi, top speed dia lambat sikit nak capai. Tambah pula dengan berat saya 113 kilo lah kan. Tu dia punya kelemahan lah. Tapi not bad. Di pick up untuk permulaan tu ada, tapi untuk top dia agak lambat sikit lah. Semalam saya dapat lebih kurang 151 maksimum. Kalau ikut GPS memang tak sampai lah. Sebab saya tengok lebih kurang dia punya ralat dia lebih kurang dalam 10 ke 13.